So untuk di set yang pertama Malaysia dan Vietnam, dan Malaysia sedang berada di hadapan dengan kelebihan 16-2 servis dilakukan oleh tekak Malaysia Sherosdi. Lepas jaring kepercayaan untuk Vietnam. Sehingga dalam persaingan peringkat kumpulan Vietnam servis Vietnam hari ini giliran melawan long bulan. Teknik Vietnam itu tidak percaya untuk melintasi jaring. Cuma diberikan kepada masing-masing. Bukan mungkin ada protes terlebih dahulu daripada Malaysia sama ada bersentuhan ataupun berkenaan. Ini berjaman sekitar tadi. Insidennya sebelum berjaman yang dilakukan. Disebutkan sedikit terkeluar Real Zlan. Mencari angle yang agak sempit, idea yang baik ke sebelah kiri. Captain Bennett buang Richard. Ada nampaknya masalah teknikal yang sedang dialami, jadi perlawanan terpaksa dihentikan buat satu kerana perasan di juruk atas mereka sedang memperbaiki skrin di sebelah sana untuk scoring. Jadi kita sama-sama nantikan seketika sementara mereka nak memperbaiki sedikit masalah teknikal. Set satu di depan ketika ini sebenarnya ataupun regu dari Malaysia diwakili oleh Sherosdi, Azlan Alias, Fanaradan, Rizal, Aziz Khairulizam dan juga Nuraizat Rodin. Dari Vietnam diwakili oleh Captain mereka Mesin 12 Muhammad Chow, selain Captain mereka Muhammad Hanok, Selera Yusuf Mohsan, selain mereka ada dua research Nguyen Wang Lan dan juga Dao Van Kwong. Jadi masalah skapul kita dapat diselesaikan dan pemain akan bersama semula 8-4. Baik. Servis yang dilakukan sekarang tadi. Servis stop dari Sherosdi. Take comments dari bakat yang luar biasa ke Malaysia. Seperti miss di luar jaring dari Azlan Alias terus memberikan mata kepada Malaysia yang ketika ini 6-5 jauh meninggalkan Vietnam. Boleh menggunakan tapak blok di situ yang memasang. Sekali lagi servis club yang dilakukan tak berjaya untuk diselamatkan. Angkat semula ke arah
kiri. Azlan alias jadi sukar sedikit untuk dia. Maksudnya saya ke arah sebelah kiri Farhan Adam, dia sukar untuk diangkat sebelah. Dua mata 5-10. Cuma menyelesaikan tapi tidak cukup ketinggian bila melakukan reversal simpan tadi, menyebabkan bola itu keluar. 10. Tadi sebelum ini beberapa kali ini dia mencari jadi angkat. Buat seorang berjalan tetapi buat yang baik untuk satu lagi mata. Buat Malaysia. Kerja yang baik dilakukan di situ oleh Azlan alias memberikan mata yang seterusnya. Tanpa sekali lagi cuba mencari di sasaran 2. Yang dia lakukan dalam servis sempat tadi, servis sebelum ni. Satu ni kesilapan servis. Ruben Tekong nampaknya kesan kali bukan kesilapan untuk memberikan mata percuma kepada lawan. 13-7. Makin jauh meninggalkan dan juga semakin menghampiri. Baik. Jajam sukar dikawal oleh Yun Offside. 14. Mata yang sudah dimiliki Malaysia. Vietnam baru tujuh mata yang 7 mata mengesahkan. Mengenai untuk Azlan, berjaya diangkat. Kira Vietnam mula. Tetapi dia jauh keluar. Jadi itulah dia kemenangan di set yang pertama. 15 gol pada 10. Dengan selesa di set pertama setelah ini. Malaysia juga pengusaha kemenangan di set pertama 15-7 Malaysia atas Vietnam saingan kumpulan merupakan saingan kumpulan A. Saingan kumpulan A ini Malaysia telah berhadapan dengan Laos telah menang 2-0. Perlawanan yang kedua untuk Malaysia. Selepas ini untuk Vietnam mereka akan berhadapan dengan Laos. Jadi perlawanan pertama untuk Vietnam. Saya kumpulan B menyaksikan ada Indonesia, Singapura dan juga tuan rumah Thailand. Secara logo lelaki, kita nak lihat beberapa aksi-aksi yang menarik di game yang set pertama sekali tadi. Mata yang jelas banyak diberikan oleh Azlan alias selaku killer pasukan. Dia rasa cukup baik cari sasaran ke satu di situ.
bijak juga melihat mana arah di pasar itu dan kesilapan yang dilakukan secara untuk meletakkan kemenangan kepada Malaysia di set pertama. Swiss melihat kemenangan Vietnam mesti tekong mereka Vietnam melihat Azad dia terpakar lawan tetapi agak sukar untuk diangkat serta dari mata pertama di set yang kedua ini untuk Malaysia. Baik Swiss dari tekong negara Syed Rosli dua mampu mengisahkan perlu Vietnam masih lagi perlu berjaya dapatkan mata pertama mereka di set kedua ini. Mereka segi segi kaki kiri okey dan semua dan cuba dilakukan berjaya diangkat dengan secukup rasa dari Azad memberikan mata ketiga Malaysia. Dua kosong. Dua. Cari belakang. Ketika mata pertama Vietnam 1-3 kedua ini. Main 3 set saja untuk Vietnam berjaya naik set kedua mampu untuk terus set. Jadi dia sasar hujung mencari barang-barang mencatat semua tadi. Saya dekat setup itu baik untuk memudahkan tugas Noksan sekarang tadi. Jadi 3 mata untuk menyamakan kedudukan 3-6. Jaya kali ini ada kebangkitan sedang dilakukan oleh Vietnam nampaknya. Mereka berada di hadapan 3-4 servis bersama Malaysia. Nampaknya ketika ini ada sedikit mungkin pilihan fokus daripada Malaysia. Kita perlu kembalikan semula permainan di set pertama tadi. Referee kata ya. Referee kata ya, tetapi pemain Vietnam mengatakan out dan terus melakukan challenge lain. Keluar ke masuk. Saya rasa macam masuk. So, referee pantas memberikan mata serta tadi yang jelas dengan kod sejarah. Begitu juga dengan pemain-pemain Vietnam, mereka terus melakukan fokus, melakukan challenge. Kita sama-sama saksikan adakah keputusan adakah mata penyamaan untuk Malaysia ataupun Vietnam dengan mata kelima untuk mereka.
quality. Sebab gagal untuk mengatasi jaring 4-3. Atas garisan sebab tuan mata diberikan kepada Malaysia pun pada keputusan yang kita menyatakan ia keluar tapi supaya alternatif lain di belakang oleh syarat untuk servis itu masuk. Setelah di mata Mujahid Rahim Jari Azlan Alias dan Malaysia kembali semula di depan dengan kelebihan mata 6-5. Masih lagi dalam permainan tetapi terlalu jauh dan set yang dilakukan untuk dirinya juga tidak tinggi mendekatkan beliau untuk dapatkan lebih baik untuk konteks realis tadi. Tujuh untuk Vietnam seperti sudah berhilang. Masih lagi dalam permainan. Pemain-pemain Vietnam mengatakan ada sesuatu yang berlaku pada Malaysia tetapi seperti tiada sebuah kesilapan cuba memenuhi keputusan pengadil tapi mata telah pun diberikan kepada Malaysia. Bagi punca dari keseimbangan sebenarnya kontrol yang tak dapat dilakukan oleh Sam. Dia mencari ke arah badan, dia menyukarkan pemain Vietnam itu melakukan adjustment untuk cuba menyelamatkan servis itu. 9. Lima mata berturut mencari rakyat Malaysia. Meletakkan jurang 4 mata di depan. Dan saya diangkat settingnya sedikit rendah. Teruskan oleh Vietnam. Tetapi pasal itu jelas ia rendah. 10-5 kedudukan kelebihan kepada Malaysia. Termasukkan service drop tetapi tidak menjadi diberikan kepada Vietnam. Baik recovery di situ dan selalunya dalam keadaan macam itu memang tak ada masalah untuk Azlan Ayas dan itulah yang telah dilakukan oleh beliau. Tapi ada challenge yang diminta oleh Vietnam saya kata. Okay, atas garisan tapi kita nantikan keputusan. Kita ada ketukaran pemain juga yang akan dilakukan Malaysia. Good, pemain Rizal Razik dari Rizal dan juga Raizat Nordin minggu apakah keputusan yang challenge kita tadi bukan seperti
sebagai kamu Indonesia terlihat pergerakan wanita yang ini dia di dalam gelas. Keseluruhan gelas dan mereka bertukar tiga nampaknya memberi peluang kepada bermain baki sebenarnya pagi mata yang cari Malaysia tapi tak jadi pula servis itu. Jadi menarik dalam situasi ketika ini kerana dua-dua tempat nampaknya Kinai menggunakan kaki kiri lepas Cyrus dikeluarkan maka ketujuh jadi raih oleh Vietnam 8-11. Lari yang tepat itu yang kita nak saksikan. Ace dari Haziq penjuru sana, sasaran satu betul di penjuru. Nombor 12 tak mata di belakang Vietnam. Azlan Jaya sekali lagi menggunakan kaki beliau untuk melakukan blok ketika panjang itu Aziz tetapi tak tepat pula kaki yang dia angkat untuk blok. Bodas 9. Terperangkap dengan idea yang baik dilakukan oleh Hyun Roksang dan Vietnam semakin rapat kedudukannya. Belum lagi selamat ya, tipis saja sekurang menggunakan tapak itu. Sedikit jauh dia memberikan bola kepada TikTok. Ada cakap servis yang dilakukan 13-10. Cuma melakukan apa yang dilakukan sebelum ini tapi ada keseluruhan daripada Syarif di servis itu bola makin sedikit berubah terus keluar 11-13 dekatkan jurang dua mata dia akan mengusung ke Kozar diangkat blok terbaik peluang kedua Azlan berjaya diselamatkan juga keluar ke Vietnam. Azlan yang boleh diselamatkan macam atas garisan adakah challenge akan dilakukan. Referee sudah pun mengatakan maka diberikan kepada Vietnam. Satu rally yang menarik. Seorang pemain Vietnam sebenarnya sudah berada di bawah. Dalam. Macam dalam tu. Apa? Perubahan kita tadi? 13-12 masih lagi depan tetapi dengan satu mata saja. Masih perlu diperbaiki. Tukar arah. Jadi sasaran tidak percaya di kawan. Sedikit terkejut di situ Wang Ming Chao kerana kerap kali kita menyaksikan Aziz melakukan servis ke sasaran satu di match point untuk Malaysia mengesahkan kemenangan kedua yang tidak kepulang. Lepas menguaskan Laos sebelum ini melakukan A
dia kata Malaysia terkena jadi memang tidak akan dikira kerana ada peserta dan terlihat betul tu macam tak ada geraknya tu tapi kita letakkan sekali lagi match point 14-13 satu lagi mata kita nak ya itu dia mata kemenangan Malaysia. Jadi kemenangan sudah pun berjaya diraih selepas servis itu gagal diangkat dan Malaysia 15-13 walaupun boleh katakan second set yang lebih baik daripada tetapi mereka tidak mampu membuka kedudukan Malaysia untuk mencatatkan kemenangan ke atas Vietnam. Jadi tahniah diucapkan untuk pemain Malaysia Syahrul Diaz, Farhan Adam, Haziq dan juga Nuraizat tidak digunakan dalam perlawanan ini. Kita nak menghentikan keputusan rasmi tapi mereka semuanya akan merasa gembira dengan kemenangan serta tadi dalam kendalian Ahmad Jais Farhan. Jadi keputusan rasmi kemenangan untuk Malaysia 15-7, 15-13, kemenangan 2-0 ke atas Vietnam dengan keunggulan A. Jadi kita nak tinggalkan pertama di Azam Stadium untuk kembali sebelum Baik, terima kasih Azudin. Itu dia aksi bagi sepak takraw.